Rahsia awet muda Pakcik Awang. Dari Kelantan Labu Kuning, sayur biasa yang luar biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Haji Ismail, seorang pengamal perubatan tradisional Melayu. Selama lebih 40 tahun dalam bidang ini, saya telah menyaksikan pelbagai kisah penyembuhan yang menakjubkan, tetapi kisah Pakcik Awang dari sebuah kampung di Tumpak, Kelantan masih segar dalam ingatan saya. Boleh anda bayangkan apa yang dilakukannya pada usia 105 tahun? Dia bukan terbaring di katil tetapi sedang bekerja di kebunnya. Kulitnya masih tegang seperti orang berusia 60-an tanpa sebarang jeragat. Malah pada usia lebih 100 tahun giginya masih tumbuh dan rambutnya yang dulu putih mula kembali menghitam. Bunyinya seperti legenda. Bukan sejujurnya, pada mulanya saya sendiri tidak percaya. Rahsia yang saya temui bukanlah terletak pada baka keturunan atau cara hidupnya semata-mata. Ia hanyalah sejenis sayur biasa berwarna kuning yang kita semua makan setiap hari. Boleh anda teka? Apakah ia yang mungkin sudah berpuluh tahun berada di meja makan anda kongsikan? Tekaan anda di ruangan komen. Berikut adalah 3 perkara utama yang akan saya kongsikan hari ini. Bagaimana makanan ini membalikkan proses penuaan dari dalam tubuh anda. Satu gabungan luar biasa yang menggandakan khasiatnya. 5 gabungan makanan yang wajib anda elakkan. Jika anda mahu keluarga anda sihat dan panjang umur, berikan perhatian penuh dari sekarang. Semua ini berdasarkan pengalaman peribadi saya selama 40 tahun merawat ribuan pesakit. Sekarang tiba masanya untuk saya mendedahkan jawapannya. Rahsianya tidak lain dan tidak bukan ialah labu kuning. Mungkin ada yang menggeleng kepala. Labu kuning sayur biasa yang ada di mana-mana. Saya juga berfikir begitu dahulu. Tetapi sekarang saya faham. Labu adalah bahan makanan yang jauh lebih hebat daripada yang kita sangka. Satu kajian yang diterbitkan dalam sebuah jurnal pemakanan antarabangsa pada tahun 2017 membuktikan perkara ini. Kajian tersebut menjejaki lebih 120,000 orang dewasa selama 15 tahun. Hasilnya mendapati mereka yang kerap mengambil 100 gram labu setiap hari mempunyai risiko penyakit jantung 20% lebih rendah berbanding mereka yang tidak memakannya. Angka ini setara dengan keberkesanan bersenam selama 1 jam setiap hari. Jadi, apakah kuasa sebenar yang tersembunyi di dalam labu? Setelah mengkaji secara mendalam, saya menemui 3 rahsia penting. Rahsia pertama labu adalah perisai semula jadi jantung kita. Apabila usia kita meningkat, saluran darah kita ibarat paip air lama mudah tersumbat dengan sisa kotoran. Labu mengandungi sejenis serat khas yang dipanggil pektin. Ia bukan serat biasa. Pektin bertindak seperti petugas pembersihan yang membungkus kolesterol jahat dan menyingkirkannya dari saluran darah, memastikan ia sentiasa lancar. Salah seorang pesakit saya, Encik Mutu, sangat risau kerana tahap kolesterolnya terlalu tinggi. Saya menasihatkannya untuk makan semangkuk pengat labu kurang manis setiap hari. Selepas 6 bulan tahap kolesterol jahatnya turun sebanyak 35%. Dia tersenyum gembira mengatakan bahawa dia tidak lagi berasa semput walaupun ketika menaiki tangga. Rahsia kedua, kesihatan mata yang terpelihara. Apabila kita tua, penglihatan menjadi kabur. Warna kuning terang pada labu adalah bukti kekayaan beta-karotene. Bahan ini ditukar menjadi vitamin A di dalam badan kita yang penting untuk retina mata. Tanpa vitamin A, mata kita ibarat kamera tanpa filem. Tambahan pula, labu mengandungi lutein dan zeaxanthin, 2 antioksidan kuat yang mencegah degenerasi makula, punca utama kebutaan dalam kalangan warga emas. Rahsia ketiga, perlindungan hebat untuk sistem penghadaman. Ramai warga emas mengalami masalah seperti pedih ulu hati, kembung perut dan sembelit. Labu adalah makanan yang sangat baik untuk mereka.
Sifat labu yang sedikit panas dan lembut tidak merengsa lapisan perut, malah ia membentuk satu lapisan pelindung. Saya sering memberitahu pesakit saya labu ini ibarat plaster untuk perut yang luka. Saya pernah merawat Puan Aisyah yang sering menderita akibat ulcer perut. Saya menasihatkannya makan bubur nasi yang dimasak bersama labu setiap pagi. 3 bulan kemudian hasil endoskopi menunjukkan ulcer yang dihidapinya selama bertahun-tahun telah sembuh sepenuhnya. Namun ingatlah, walaupun makanan terbaik boleh menjadi racun jika berlebihan. 100 hingga 150 gram sehari, kira-kira saiz tapak tangan sudah memadai. Kesihatan bermula dengan keseimbangan. 3 gabungan emas labu yang menggandakan khasiat. 1. Labu dan santan kelapa. Untuk tidur, lena gabungan ini adalah penawar tidur paling lembut dan berkesan yang pernah saya temui. Ramai warga emas sukar tidur malam. Labu bersifat menenangkan perut manakala santan kelapa yang asli mempunyai lemak sihat yang membantu menenangkan minda. Gabungan ini ibarat selimut hangat untuk jiwa yang letih. Salah seorang pesakit, saya Tuan Lim, mengalami insomnia selepas bersara. Saya menasihatkannya makan semangkuk kecil bubur labu yang dimasak dengan santan setiap malam. Sebulan kemudian dia berkata, "Haji, sekarang pukul 9 malam mata saya sudah mengantuk dan saya tidur sampai subuh." 2. Labu dan ubi keledek. Untuk tenaga dalaman gabungan ini, saya panggil tonik 3 serangkai kerana ia menyuburkan perut buah pinggang dan limpa. Dalam perubatan tradisional, buah pinggang adalah sumber tenaga semula. Jadi manakala perut dan limpa adalah sumber tenaga luaran. Ubi keledek menyokong kedua-dua fungsi ini manakala labu secara khusus menguatkan sistem penghadaman. Memakan kedua-duanya bersama ibarat mengecas semula bateri badan anda. 3. Labu dan kurma merah. Untuk kesihatan, kecantikan gabungan ini sangat berkesan untuk kesihatan dan kecantikan sehinggakan ia digelar sup awet muda. Kurma merah adalah makanan penambah darah yang terkenal. Labu pula melindungi lapisan perut dan membantu menurunkan tekanan darah. Apabila digabungkan, ia menjadi tonik kesihatan dan kecantikan dalam satu hidangan. Caranya mudah: rebus potongan labu bersama beberapa biji kurma merah sehingga lembut. Khazanah tersembunyi: jangan buang biji dan pucuk labu. Ramai yang membuang biji labu. Tahukah anda biji labu sebenarnya lebih berkhasiat daripada isinya? Biji labu kaya dengan zinc, mineral penting untuk sistem imun. Bagi kaum lelaki, biji labu adalah anugerah kerana ia terbukti secara saintifik dapat mengurangkan masalah prostat yang biasa dialami pada usia pertengahan. Encik Razak 58 tahun mengalami masalah kencing malam sehingga 4,5 kali setiap malam. Saya menasihatkannya untuk makan segenggam biji labu setiap hari. Selepas 3 bulan dia hanya bangun sekali semalam. Katanya, cara ini lebih berkesan daripada ubat. Pucuk labu pula rendah lemak dan tinggi serat sesuai untuk mereka yang ingin mengawal berat badan atau paras gula dalam darah. 5 pantang larang penting apabila makan labu. Walau sebaik mana pun labu, jika digabungkan dengan makanan yang salah, ia boleh memudaratkan. Labu dan daging kambing kedua-duanya bersifat panas. Menggabungkannya ibarat menuang minyak ke dalam api, boleh menyebabkan badan menjadi terlalu panas mengakibatkan ulcer mulut atau sembelit. Labu dan bayam labu mengandungi enzim yang boleh memusnahkan vitamin C yang kaya dalam bayam. Akibatnya, khasiat bayam tidak dapat diserap sepenuhnya. Labu dan ubi keledek dalam kuantiti banyak, kedua-duanya mudah menghasilkan angin dalam perut. Jika makan terlalu banyak, ia boleh menyebabkan kembung dan senak. Labu dan cuka sesetengah nutrien dalam labu mudah musnah dalam persekitaran berasid mengurangkan khasiatnya. Labu dan ikan laut. Dalam perubatan tradisional gabungan protein laut, dengan labu dipercayai boleh mencetuskan tindak balas yang tidak dijangka seperti masalah penghadaman atau keradangan gatal-gatal bagi sesetengah orang. Nasihat akhir 3 tabiat untuk kehidupan yang bertenaga.
Kesihatan bukan hanya tentang makanan. Ia tentang gaya hidup. Sentiasa bergerak, semakin kita tua, semakin kita perlu bergerak. Berjalan kaki 30 minit setiap hari selepas makan malam atau melakukan senaman ringan seperti tai chi pada waktu pagi sudah cukup untuk membawa perubahan besar. Cari hobi yang anda suka selepas bersara, carilah sesuatu yang menggembirakan hati anda. Berkebun melukis, memancing apa sahaja. Apabila anda sibuk dengan perkara yang anda suka, segala kerisauan akan hilang dan semangat hidup akan mekar semula. Utamakan diri sendiri. Anda telah menghabiskan seumur hidup menjaga keluarga. Kini masanya untuk menjaga diri sendiri. Rehat apabila perlu, nikmati hidup. Kesihatan anda adalah tanggungjawab anda. Kesimpulannya, adakah sebiji labu boleh mengubah hidup seseorang? Jawapan saya, ya sudah tentu. Tetapi yang lebih penting bukanlah keajaiban labu itu sendiri, tetapi bagaimana kita mula mengambil berat tentang kesihatan kita melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Jika perkongsian hari ini bermanfaat, jangan simpan seorang diri. Kongsikan dengan orang yang anda sayangi. Satu perkongsian mudah daripada anda mungkin boleh menjadi titik perubahan untuk seseorang. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Semoga anda semua sentiasa sihat dan sejahtera.